Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam yang ke-22. Okey, hari ni kita nak pergi ke Surau Nurul Huda. Surau Nurul Huda dekat Sungai Kajang. Ini salah satu favorite surau jugalah kan, dekat Tanjung Karang ni. Hari ni seorang je sebab si Pok Jat pula tak sihat kan. Apa pun, kita jumpa sana terus lah. Let's go. Okay, kita baru lepas solat dekat surau tadi. Alhamdulillah, surau ni buat 8 je. Lepas tu dia punya NPR okay lah, dia lambat sikit tapi imam suara sedap. Memang mantap lah. Walaupun imam baca juz 1 je tapi okay lah, sedap lah kan. Not bad lah. Lepas tu kalau datang sini, kalau boleh elakkanlah saf ketiga kiri dan kanan sebab kat situ aircon direct tu. Lepas tu surau ni nak saing-saing gak dengan Surau Nurul Zaman tu. Tapi tu lah, Surau Nurul Zaman tu tetap nombor 1, paling sejuk kan. Tak tahu lah kat sini, area sini semua memang nak sejuk je Aduh, memang sejuk tu. Apa pun hari ni expect macam ramai kan, tapi tak. Mungkin sebab hujan kot. Okay lah, apa, kita jumpa next episode insyaAllah.